Saya sebenarnya tak faham sangatlah dengan kerajaan negeri Kelantan kenapa mereka benarkan aktiviti mendulang emas ni kepada rakyat secara meluas dan terbuka macam ni. Kenapa saya kata ia secara terbuka dan meluas? Sebab masa kerajaan negeri Kelantan umumkan kebenaran untuk mendulang emas ni, tak ada garis panduan khusus pun atau kebenaran untuk memohon lesen sebelum mendulang emas ni. Tapi lepas beberapa hari diumumkan, barulah Kalut nak buat garis panduan. Masa saya buat video ni pun masih belum ada garis panduan, sedangkan dah ramai rakyat mencari emas ni tanpa kawalan. Okey, yang tu tak apalah, tu masalah lain. Yang saya nak sembang sini atau poin utama saya, apa kesan jika aktiviti mendulang emas ni dilakukan tanpa kawalan? Ramai orang nampak aktiviti ni sebagai peluang untuk mencari pendapatan tambahan. Tapi juga kita kena faham, kalau benda ni dilakukan tanpa kawalan, banyak kesan buruk boleh berlaku, terutama kepada alam sekitar dan kehidupan seharian masyarakat setempat. Pertama sekali, kita kena faham, aktiviti mendulang emas ni melibatkan penggalian tanah dan mengganggu dasar sungai. Bila ramai orang buat pada masa yang sama, air sungai akan jadi keruh dan penuh dengan lumpur. Ni menyebabkan kualiti air sungai Kelantan akan merosot dan oksigen dalam air pun boleh menurun. Bila oksigen berkurang, ikan ataupun hidupan sungai lain boleh mati atau berpindah. Lama-lama sungai tu dah tak sesuai lagi untuk dijadikan sumber air oleh penduduk setempat. Kesan kedua saya tengok, bila tebing sungai banyak digali tanpa perancangan, tanah akan jadi longgar dan tak stabil, menyebabkan tebing boleh runtuh jika berlaku hujan lebat. Benda ni bukan je akan mengubah bentuk sungai, tapi juga meningkatkan risiko banjir kilat. Yang akan jadi mangsa adalah penduduk kampung berhampiran yang melibatkan aktiviti mendulang emas ni. Ketiga, kita kena ingat yang sungai dan hutan sekeliling adalah habitat hidupan liar. Aktiviti mendulang tanpa kawalan boleh memusnahkan tempat pembiakan ikan, udang dan banyak spesies yang lain. Selain itu, bunyi bising, lumpur dan gangguan dasar sungai juga boleh menyebabkan populasi haiwan ini berkurang. Manakala jika aktiviti mendulang di kawasan hutan pula boleh menjejaskan habitat burung, reptilia dan mamalia kecil yang lain. Selain itu, walaupun mendulang emas secara tradisional ni tak guna bahan kimia, kita tak boleh nafikan mesti ada yang mungkin mengambil jalan pintas dengan menggunakan merkuri. Kenapa sesetengah mereka ni menggunakan merkuri? Sebab merkuri ni akan lagi senang nak kesan kehadiran emas yang didulang. Merkuri ni sangat berbahaya sebab ia boleh menyebabkan kerosakan saraf dan masalah kesihatan yang serius kepada penduduk setempat. Satu lagi perkara penting, aktiviti mendulang besar-besaran boleh menimbulkan masalah konflik sosial. Maksud saya di sini, bila ramai orang berebut lokasi yang ada emas, pertengkaran dan pergaduhan boleh berlaku. Sekarang ni pun dah masuk berita kemasukan orang luar ke kampung untuk melombong dan benda ni boleh menimbulkan rasa tak selesa di kalangan penduduk. Gangguan kepada rutin harian pun tak boleh kita abaikan. Walaupun kita hidup dalam zaman serba moden sekarang ni, tapi masih ramai penduduk kampung bergantung sepenuhnya kepada sungai untuk mandi, cuci pakaian, siram tanaman atau menangkap ikan. Tapi bila air dah jadi keruh dan cetek akibat aktiviti mendulang ni, orang kampung yang bergantung pada sungai akan hilang kemudahan yang selama ni menjadi nadi kehidupan mereka. Dan juga kita kena sedar bahawa ekosistem sungai mengambil masa yang lama untuk pulih. Sekali ia rosak, populasi ikan dan biodiversiti boleh mengambil masa bertahun-tahun untuk kembali stabil. Kalau dasar sungai diterokai dan tanah digali berlebihan, keseluruhan rantaian ekologi boleh terjejas. Jadi itulah pada pandangan saya, jika kerajaan terus membenarkan aktiviti mendulang emas ni tanpa kawalan. Walaupun mendulang emas ada kelebihan kepada pendapatan rakyat, ia tetap perlu dipantau dengan ketat. Tanpa peraturan jelas, saya lihat aktiviti ni akan membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat. Kita kena ingat yang menjaga alam sekitar ni bukan tanggungjawab kerajaan semata-mata, tapi juga tanggungjawab kita bersama.